Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurdini Patrisha dari TV Sanggar TV PTS SK Langgar. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kali ini saya akan mengupas tentang program Iya Ramadan peringkat SK Langgar bagi tahun 2025. Bersama saya Ustazah Hafifah selaku penyelaras program Iya Ramadan. Apakah matlamat program Iya Ramadan pada kali ini? Tujuan sebenar dan ataupun matlamat tujuan kita mengadakan majlis pelancaran Iya Ramadan pada tahun ini untuk memberitahu bahawasanya telah tiba waktu kita menyambut satu Ramadan dan juga untuk pengetahuan murid-murid tentang adab-adab berpuasa dan juga pantang larang dalam melakukan ibadah puasa. Apakah program-program yang diadakan di bulan Ramadan? Beberapa program yang akan kita rancang dan kita akan buat di dalam bulan Ramadan. Sepanjang bulan ini kita akan adakan, pertama kita akan adakan tadarus Al-Quran, merantungi tahap murid tahap 1 dan tahap 2, dan juga kita akan adakan pertandingan melukis poster untuk tahap 2, dan kita akan juga adakan mewarna poster untuk murid tahap 1. Juga kita akan mengadakan iftar Ramadan iaitu majlis berbuka puasa di kalangan guru-guru SK Langgar. Terima kasih di atas perkongsian tersebut. Sama-sama Ustazah ucapkan semoga Ramadan kita kali ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita perbanyakkan ibadah di bulan Ramadan. Demikian paparan untuk episod kali ini. Sehingga jumpa lagi. Jangan lupa ya tarawih dan tadarus. Bye.